Kenapa Hashirama Senju digelar God of Shinobi? Jadi dalam video ni kita akan bahas berkenaan tentang kisah hidup Hashirama Senju secara ringkasnya. Jadi kalau korang nak dengar review-review saya berkenaan tentang karakter-karakter anime Naruto yang lain, saya dah ada review dah beberapa, korang boleh check di playlist. Dan jangan lupa nak dengar lagi tentang Naruto, konten-konten anime Naruto, korang boleh follow channel ini. Di era peperangan ninja yang dipenuhi darah dan tangisan, lahirlah seorang budak yang bernama Hashirama Senju daripada klan Senju. Dunia ketika itu terlalu kejam, kanak-kanak tidak diberi peluang menikmati zaman kecil. Sebaliknya, mereka diajar memegang senjata dan dihantar ke medan perang demi mempertahankan nama klan. Sekalipun tidak dihantar, mereka perlu bertaruh untuk terus hidup. Hashirama membesar sambil melihat kematian berlaku di depan matanya sendiri. Adik-beradiknya mati satu demi satu akibat peperangan yang tidak pernah tamat. Namun di sebalik semua penderitaan itu, Hashirama mempunyai impian yang berbeza daripada orang lain. Dia mahu mencipta dunia yang aman, dunia di mana kanak-kanak tidak lagi perlu mati demi peperangan. Takdir kemudian menemukan Hashirama dengan seorang budak lelaki bernama Uchiha Madara. Mereka berkawan tanpa mengetahui identiti sebenar masing-masing. Setiap kali bertemu di tepi sungai, mereka berbual tentang impian dan masa depan. Bukan sahaja itu, mereka juga mempunyai impian untuk mewujudkan sebuah negara yang aman. Buat pertama kali dalam hidupnya, Hashirama merasakan ada seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Namun kebahagiaan itu tidak kekal lama. Identiti mereka antara dua orang ini diketahui oleh keluarga masing-masing. Suatu hari keluarga mereka bertembung antara satu sama lain akibat permusuhan berpanjangan antara klan Senju dan Uchiha. Dan kerana itulah akhirnya hubungan Hashirama dan Madara terpaksa dipisahkan. Dan keadaan ini menunjukkan dunia seolah-olah tidak membenarkan mereka menjadi kawan. Tetapi walaupun peperangan memisahkan mereka, Hashirama tidak pernah melupakan Madara. Dalam hatinya, Madara tetap rakannya. Dia percaya suatu hari nanti mereka mampu menghentikan kebencian antara dua klan tersebut. Masa berlalu dan Hashirama semakin kuat. Dia memiliki kuasa Mokuton atau Wood Release yang sangat luar biasa sehingga digeruni seluruh dunia shinobi. Bahkan dia juga telah menjadi ketua kepada klan Senju. Pada masa yang sama, Madara juga telah menjadi ketua kepada klan Uchiha. Dalam setiap peperangan, tak kiralah peperangan sebelum itu, semasa dan yang akan datang, Hashirama berdiri di barisan hadapan demi melindungi klannya. Namun jauh di sudut hatinya, dia sudah penat melihat darah terus mengalir tanpa penghujung. Dan pada peperangan terakhir mereka antara dua klan ini, peperangan itu berpihak kepada klan Senju. Namun Hashirama tidak menamatkan Madara, sebaliknya memberi harapan kepada Madara untuk mewujudkan impian mereka. Bersama Madara, dia mendirikan Konohagakure yang diimpikan mereka berdua selama ini. Sebuah kampung ninja yang dibina untuk melindungi generasi akan datang. Buat pertama kali kanak-kanak dapat membesar tanpa perlu dihantar berperang sejak kecil. Disebabkan sifatnya yang baik dan karismanya, Hashirama dipilih sebagai Hokage yang pertama. Namun keamanan itu mula retak apabila Uchiha Madara semakin hilang kepercayaan terhadap dunia sebenar. Dia terpedaya dengan sejarah rahsia yang tertulis pada batu warisan klan Uchiha. Batu itu membuatkan Madara percaya bahawa dunia ini tidak akan pernah adil dan manusia tidak akan dapat lari daripada penderitaan. Walaupun kedamaian dapat dicapai, suatu hari nanti kekacauan dan peperangan akan berulang kembali. Dari situlah dia mula percaya kepada dunia ilusi yang abadi yang dikenali sebagai Infinite Tsukuyomi. Kerana ideologi itu, Uchiha Madara akhirnya meninggalkan Konoha. Hashirama cuba menghalangnya berkali-kali kerana dia masih menganggap Madara sebagai sahabatnya. Tetapi semuanya gagal. Pertembungan mereka di Valley of the End menjadi antara peperangan paling dahsyat dalam sejarah dunia shinobi. Demi melindungi kampung dan impiannya tentang keamanan, Hashirama terpaksa melawan sahabat yang paling disayanginya sendiri. Pertembungan antara mereka berdua berlaku dengan sangat dahsyat, tapi tetap pada akhirnya God of Shinobi Hashirama Senju tidak dapat dikalahkan oleh Uchiha Madara. Walaupun berjaya menewaskan Madara, hati Hashirama tetap hancur
kemenangan itu tidak pernah terasa seperti kemenangan sebenar. Bahkan pada pertarungan terakhir itu, Madara terkorban di hadapan Hashirama. Tetapi di sebalik semua itu, Madara telah merancang sesuatu yang lebih besar tentang masa depan. Beberapa tahun kemudian, God of Shinobi itu akhirnya telah meninggal dunia, meninggalkan legasi besar kepada dunia shinobi dan tidak mengetahui sebab kematiannya. Namun kisahnya belum benar-benar tamat. Ketika peperangan dunia ninja yang keempat berlaku, Hashirama dibangkitkan semula melalui Edo Tensei bersama Hokage yang lain. Di medan peperangan, dia melihat dunia sekali lagi tenggelam dalam peperangan yang besar yang berulang-ulang seperti dahulu kala. Tetapi kali ini, dia juga melihat generasi baru yang sanggup berjuang demi keamanan sebenar. Dan yang lebih membuatkan Hashirama merasa terkilan ialah Madara adalah salah satu punca terbesar kepada peperangan ini. Hashirama kembali bertemu Madara, di mana pada ketika itu juga Madara ternanti-nantikan kembalinya Hashirama untuk pertarungan mereka buat kali terakhir. Pada awalnya, Hashirama berjaya atasi Madara, tetapi atas beberapa faktor, Madara berjaya melangkaui Hashirama. Dan yang lebih mengerikan, Madara akhirnya berjaya melaksanakan Infinite Tsukuyomi setelah dia menjadi Jinchuriki kepada Jubi. Namun semua itu hanyalah sementara, kerana ia adalah sebahagian daripada rancangan Black Zetsu untuk membangkitkan Otsutsuki Kaguya. Setelah daripada keadaan itu, Madara sedar bahawa sepanjang hidupnya dia sebenarnya telah dimanipulasi. Dan setelah Otsutsuki Kaguya berjaya dihentikan oleh Naruto, Sasuke dan yang lain, di saat-saat akhir kehidupannya, Madara akhirnya mengakui kesalahannya di hadapan Hashirama. Dia sedar bahawa jalan yang dipilihnya hanyalah membawa lebih banyak penderitaan. Dalam suasana penuh emosi itu, dua sahabat lama yang pernah bermusuhan akhirnya saling memahami semula buat kali terakhir. Selepas perang tamat, Edo Tensei dibatalkan. Hashirama dan 4 Hokage lain mula kembali ke alam mereka. Sebelum menghilang, Hashirama melihat sesuatu yang selama ini diimpikannya, iaitu dunia ninja yang akhirnya mula mencapai kedamaian. Dan di tengah-tengah perubahan itu berdiri seorang ninja muda yang bernama Uzumaki Naruto. Saat itu Hashirama berasa lega akan keadaan itu, kerana akhirnya impian yang dikejarnya sepanjang hidup benar-benar tercapai. Jadi itulah sedikit kisah ringkas berkenaan tentang Hashirama Senju. Jadi kalau korang nak dengar tentang Uchiha Madara pun saya ada review dah sebelum ni. Jadi korang boleh dengar kedua-duanya lah, baru lebih feel. Dan korang nak dengar kisah hidup siapa lagi, korang boleh komen.